Hai dan salam sejahtera semua. Saya Nia, anak bunyai yang memegang Chemistry T2022-104932 yang merupakan pelajar kursus KKA 3023, pengujian dan penilaian dalam kaunseling dari semester 5 di bawah bimbingan Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah. Saya telah memilih infanteri kecenderungan bunuh diri atau lebih dikenali sebagai IKBD yang digubal oleh Muhammad Aziz Shah pada tahun 2020. IKBD ini telah dibangunkan oleh Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah pada tahun 2020 dan ia dibina berdasarkan teoretikal kecenderungan bunuh diri yang telah diadaptasi oleh beliau bersama Hong pada tahun 2018. Model ini digubah hasil gabungan pelbagai teori berkaitan bunuh diri dan perkembangan psikologikal manusia. Menurut model ini, kecenderungan membunuh diri merujuk kepada percubaan membunuh diri yang bertujuan untuk mati, termasuk berfikir tentang kematian dan cubaan yang hampir membawa maut. Hong dan Profesor Dr. Muhammad Aziz menjelaskan bahawa idea bunuh diri muncul lebih awal daripada tindakan individu yang merasai dirinya membebankan orang lain dan mengalami kehampaan rasa kepunyaan, iaitu kombinasi antara kesunyian dan kurang sokongan sosial lebih cenderung mengalami kecenderungan ini. Untuk makluman semua, IKBD terdiri daripada 24 item yang dibahagikan kepada 3 subskala, iaitu subskala pertama iaitu perasaan kemurungan. Subskala ini mengukur tahap kemurungan dan keputusasaan terhadap hidup. Ia juga menilai perasaan terbeban dan rasa tiada harapan yang boleh mencetuskan keinginan untuk membunuh diri. Subskala kedua iaitu idea bunuh diri. Ia mengukur pemikiran awal tentang kematian seperti berfikir bahawa mati dapat menyelesaikan masalah, mendengar suara menyuruh membunuh diri, merancang cara atau membayangkan menamatkan hidupnya. Untuk subskala ketiga iaitu tindakan bunuh diri, subskala ini menilai tindakan nyata seperti menyimpan alat untuk membunuh diri, berada di lokasi yang berisiko mencederakan diri sendiri dengan niat membunuh diri atau pernah cuba dan diselamatkan. Tujuan utama IKBD adalah untuk mengukur tahap kecenderungan bunuh diri secara menyeluruh. Instrumen ini menggunakan format mudah, iaitu ya diberi skor 1 dan tidak diberi skor kosong. Setiap subskala mengandungi 8 item menjadikan jumlah keseluruhan 24 soalan. IKBD menunjukkan nilai kesahan yang sangat baik iaitu 0.893 serta kebolehpercayaan tinggi pada aras 0.812 yang membuktikan bahawa ia boleh diandalkan dalam proses penilaian psikologi. Sekarang mari kita lihat bahagian proses menjawab infanteri kecenderungan bunuh diri. Sebelum menjawab, ajarlah arahan dengan teliti. Terdapat 24 penyataan dalam infanteri ini. Untuk setiap penyataan, anda perlu memberikan jawapan sama ada ya ataupun tidak. Tidak boleh dibiarkan kosong. Ingat, setiap penyataan direka untuk menggambarkan pelbagai perkara berkaitan diri anda. Jadi jawablah dengan seikhlas dan sejujur mungkin supaya hasil penilaian mencerminkan keadaan sebenar anda. Langkah pertama, isi maklumat demografi anda dengan lengkap. Ini termasuk nama, jantina, umur, nombor telefon, tarikh dan status pekerjaan. Langkah kedua, jawab setiap soalan dengan menandakan sama ada huruf Y untuk jawapan ya ataupun huruf T untuk jawapan tidak. Di sini tiada jawapan betul ataupun salah. Yang penting ialah kejujuran ketika menjawab. Selepas menjawab, pengiraan skor dilakukan seperti berikut. Yang pertama adalah jawapan ya diberi nilai 1 dan tidak diberi nilai kosong. Kemudian catat setiap skor dalam item mengikut turutan nombor. Kemudian jumlahkan skor bagi setiap subskala, iaitu 8 skor dari atas ke bawah dalam setiap lajur. Isi jumlah skor ya dan tidak bagi ketiga-tiga subskala dalam ruangan jumlah skor. Akhir sekali, tambahkan ketiga-tiga subskala tersebut
untuk mendapatkan jumlah skor keseluruhan. Sekarang mari kita lihat bagaimana skor dalam inventory kecenderungan bunuh diri atau IKBD ini ditafsirkan. Terdapat dua jenis interpretasi yang digunakan, iaitu interpretasi bagi skor keseluruhan dan juga skor bagi setiap subskala. Untuk skor keseluruhan, jumlah skor ditentukan berdasarkan semua 24 item dalam inventory. Jika seseorang memperoleh skor antara 17 hingga 24, ia menunjukkan tahap sangat tinggi dalam kecenderungan membunuh diri. Ini bermakna individu tersebut berada dalam situasi berisiko tinggi dan memerlukan perhatian serta intervensi segera. Skor antara 8 hingga 16 pula menunjukkan tahap tinggi yang juga mencerminkan wujudnya kecenderungan membunuh diri yang perlu diberikan perhatian. Manakala skor antara 1 hingga 7 menunjukkan tahap rendah dalam kecenderungan membunuh diri. Namun begitu, walaupun rendah, ia masih perlu dipantau dari semasa ke semasa. Lebih-lebih lagi jika terdapat faktor luaran yang boleh mempengaruhi keadaan emosi individu. Seterusnya, bagi setiap subskala, iaitu kemurungan, idea bunuh diri dan tindakan bunuh diri, skor juga ditafsirkan secara khusus. Jika skor subskala berada dalam antara 6 hingga 8, ia dikategorikan sebagai sangat tinggi yang menunjukkan kecenderungan membunuh diri yang jelas berdasarkan faktor tertentu dan subskala tersebut. Jika skor antara 2 hingga 5, ia dikategorikan sebagai tinggi, manakala skor antara 0 hingga 2 ditafsirkan sebagai rendah dalam kecenderungan membunuh diri bagi faktor berkenaan. Sebagai kesimpulan, inventory kecenderungan bunuh diri merupakan alat yang amat penting untuk mengenal pasti risiko awal dalam kalangan individu yang mungkin sedang berjuang secara senyap. Melalui ujian ini, para kaunselor dapat melakukan intervensi awal dan menyelamatkan nyawa. Saya percaya dengan alat yang tepat dan pendekatan yang beretika, kita semua mampu memainkan peranan dalam menyokong kesihatan mental masyarakat.